وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Kita sambung muka surat 54. Qala al-musannifu rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Maka kewujudan alam ini menjadi dalil atas keesaan Allah Ta'ala dan dalil tiada sekutu baginya pada satu perbuatan pun, kerana tiada perantara baginya pada apa-apa perbuatan. Dia maha kaya dengan kaya yang mutlak. Dari dalil ini dapat diketahui sesungguhnya tidak memberi bekas, yakni tiada yang dapat mengubah sesuatu selain Allah. Api, kalau bahasa tauhid dia la ta'thir lah kan, la taghyir, tiada yang dapat mengubah. Daripada duduk kepada berdiri, daripada berdiri kepada duduk, daripada lapang kepada kenyang, daripada hidup kepada mati. Tak ada kuasa apa pun yang boleh ubah melainkan Allah. Tiada yang memberi bekas. Api tidak dapat menghanguskan, pisau tidak dapat memotong, dan makanan tidak dapat mengenyangkan. Bahkan Allah Ta'ala yang menciptakan hangus sesuatu yang bersentuhan dengan api. Dia mencipta putus kita punya putus kan, pada sesuatu yang bersentuhan dengan pisau. Dia menciptakan kekenyangan ketika makan dan menciptakan kepuasan, hilang dahaga ketika meminum air. Dia maka sesiapa yang beriktikad bahawa api yang menghanguskan dengan tabiatnya sendiri, tabiat semula jadi api, membakar, dia kata gitu, dan air yang menghilangkan dahaga dengan tabiatnya sendiri, dan contoh-contoh yang lain, maka orang itu menjadi kafir dengan ijma' ulama. Itu satu. Yang kedua, sesiapa yang beriktikad bahawa api menghanguskan dengan satu kekuatan yang Allah ciptakan padanya, iaitu Allah, dia sandarkan ayat Allah juga. Hak ni dia kurang sikit pada tadi. Hak ni tak kafir, hak ni dosa besar. Dia kata api tu Allah letak kekuatan membakar pada api, itu yang terbakar. Kita kata tak, api tu hamba Allah, yang membakar tu Allah, yang menghanguskan tu Allah. Hak ni dia kata Allah mencipta, biquwwatin khalaqahu Allah fiha finnar. Siapa yang beriktikad bahawa api menghanguskan dengan satu kekuatan yang Allah ciptakan padanya, iaitu Allah menciptakan sifat panas pada api, maka orang ini jahil dan fasik, dosa besar. Sifat panas pada api itu tak ada, cuma hukum adat kita biasanya api panas lah, sudut terbiang, sudut terjun api lah panas. Tapi hakikatnya panas membakar tu Allah yang buat. Fi'il ihraq tu Allah. Sebab terbukti Nabi Ibrahim
alaihi salam masuklah api, selamat, sejuk. Tak terbakar pun. Tak boleh kata sifat semula jadi api itu membakar, panas, tak boleh. Bukan Allah Ta'ala cipta sifat kat dia, bukan. Allah yang membakar. Ni macam Allah buat, Allah serah dekat api itulah. Allah tinggal, Allah simpan. Auda'a Allahu sifatan fiha. Allah ada tinggal satu sifat, Allah ada simpan satu sifat ke dalam api itu. Ini pun salah, maka orang ini jahil dan fasik, taklah sampai jadi kafir ini. Dosa besar kerana dia tidak mengetahui hakikat sebenar al-wahdaniyah. Di bawah adalah kalau kita baca tu ada cerita lagi 4 perkara yang berkaitan tajuk ni, tuan-tuan macam sendirilah. Inilah dalil-dalil al-ijmali yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf, lelaki dan wanita. Siapa yang tidak mengetahuinya, maka dia menjadi kafir di sisi, diulang hak taklid tu, Imam As-Sanusi rahimahullah dan Ibnu Al-Arabi rahimahullah. Semoga Allah memerintahkan hidayah untukmu. Sifat al-qidam, al-baqa' dan al-mukhalafah lil hawadith. Al-qiyam bin nafsi dan al-wahdaniyah adalah sifat salbiyah. Yakni makna sifat-sifat itu adalah ternafi perkara-perkara yang tidak layak dengan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk sifat ma'ani. Sifat ni ada di zat Allah, di diri Allah. Kalau dibuka hijab, kita boleh nampak Allah dan boleh nampak sifat-sifat ni. 7 sifat ni memang ada semua. Sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah Ta'ala, al-qudrah. Di bawah saya tulis sifat al-qudrah hingga sifat al-kalam disebut sebagai sifat al-ma'ani bagi Allah Ta'ala. Kalau kita manusia ni, al-ma'ani ni jamak makna. Ma'nan. Ma'ani, dia terjemah deria. Kita lah. Deria, lihat. Ada mata pun kalau tak ada deria tu tak boleh lihat. Dengan Allah ni, Tok Guru terjemah, Pak Da'i terjemah, tu di bawah dah. Kuasa, kehendak, pengetahuan, pehidup, pendengar, pelihat dan pekata. Tu pengarang kitab Baquratul Amani. Baqurah tu buah mula. Buah musim tu bila dia habis dia awal musim dia keluar. Buah permulaan musim. Buah di awal musim. Al-Amani itu cita-cita. Sifat ma'ani pun ada 4, tuan-tuan baca di bawah. Ada sifat ma'ani itu ada 4 taksim dia. 4 aqsam. Ada yang bersangkut dengan makhluk, qudrah dan iradah. Ada yang belakang, wajib sekali, mustahil sekali, itu ilmu. Ilmu Allah ni yuhituna bihi, dia ihatah, dia luah ilmu Allah ni, dia inkishaf tam. Kemudian ada yang bersangkutan dengan perkara yang ada, yang mawjud, yang wujudi saja, yang ada, iaitu sama' dan basar. Benda ada, benda amrun i'tibari, tak ada kena-mengena dengan sama' basar, benda ada. Benda ada. Contoh garam tu ada, rasa masin pun ada. Kita tak lidah, kita boleh capai dengan deria kita masin. Jadi Allah melihat dan mendengar garam. Sekali dengan masin dia pun Allah dengar masin tu yang heran lah. Rasa kita, rasa. Allah lihat garam dan Allah lihat masin pada garam. Allah dengar garam tu, bukan kata bunyi. Bunyi tu memang ada lah, kalau goncang ada senyap pun benda tu ada. Ketulan garam tu ada, Allah mendengar garam walaupun dia tak digoncang. Sebab setiap yang ada
Itu ta'aluk sama' basar. Allah ada pelihat dan pendengar untuk apa yang ada. Allah boleh tahu memang luas, tahu mustahil Allah tahu. Kemudian ada yang tak ada ta'aluk apa-apa, iaitu hayah. Semua ni kita akan lalui lah. Bidang kuasa ada ta'aluk tu. Dalam tajuk ni dia mula sebut ta'aluk. Ta'aluk start daripada qudrah ni ada ta'aluk. Apa tugas? Ada wazifah. Allah lah. Allah dengan sifatnya qudrah. Allah qadir. Allah buat apa? Mengadakan dan meniadakan. Itu fungsi utama ijad dengan i'dam. Bagi ada, bagi tak ada. Hak tak ada bagi ada, hak ada bagi tak ada. Al-Qudrah, saya terjemah ikut pada lah. Perkuasa. 758 Perkuasa ialah satu sifat yang memberi bekas. Maknanya dengan qudrah ni lah Allah mengubah. Quwwatut ta'thir, taghyir. Ta'thir ni taghyir. Allah ubah kita daripada tidur bangun, daripada lapang jadi kenyang, bi qudratillah. Itu semua tu. Daripada sedih seronok, innahu adhaka wa abka, dialah yang bagi kamu gelak, dialah yang bagi kamu teriak. Mana happy dan sedih ni pun Allah dengan qudrahnya. Amata wa ahya, dia bagi hampa mati, dia bagi hampa hidup. Nahu khalaqaz zawjaini adh-dhakara wal untha. Pasang-pasang lelaki perempuan suami isteri pun dia juga. Dia buatlah ijad dan i'dam, itu fungsi utamalah. Al-Qudrah, perkuasa, ialah satu sifat yang memberi bekas pada mengadakan, mencipta, ijad. Ni semua takluk dia dengan mungkinat lah, benda-benda hak boleh bagi ada lah. Ada pula orang tanya, boleh tak Allah, mampu tak Allah buat anak dia? Tu soalan berapa? Dah dia kata dia tak ada anak, nak buat apa? Itu mustahil. Boleh tak Allah buat satu batu besar sampai Allah tak larat nak angkat? Ada soalan berapa semua ni? Mana Allah tak mampu? La wama massana min lughub. Kami tidak disentuh oleh kepenatan, tak larat tu kan sifat Allah. Tak ada Allah larat, siapa dia tak buat anak dia? Apa nak buat tu pula dah? Ni soalan tu sendiri dah tak betul lah. Otak miring. Buat apa? Dia buat benda yang mungkinat, benda yang boleh berlaku, benda yang dia habaq dia tak ada anak, tak ada isteri, tak diperanakkan. Dia tak akan buat benda mustahil. Bukan masalah mampu tak mampu, dia tak buat. Dan meniadakan, adam, i'dam lah masdar dia. Awjada, ijad, a'dama, i'dam. Ijad dengan i'dam, mematikan dan menghapuskan sekalian makhluk. Maka ia bersangkutan dengan benda yang tiada, hak tak ada, maka mengadakannya. Seperti sifat qudrah bersangkutan dengan dirimu. Dia buat contoh diri kita sebelum kamu diciptakan, dan ia bersangkutan dengan benda yang tiada, lalu ia dengan benda yang ada, lalu ia meniadakan. Seperti bersangkutan dengan tubuh badan yang Allah hendak meniadakannya, maka jadilah benda itu tiada dengan sebab qudrahnya. Tu kita ada sebut ayat Quran tu, taksir, makna Allah ubah siang kepada malam, hidup kepada mati, mati kepada hidup, Allah bagi rezeki. Tu ayat-ayat tu. Ayat ni kita duk baca dalam wirid ni, inilah akidah kita. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ayat ni soalan. Adakah Tuhan yang menjadikan semua itu tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati? Surah Qiyamah. Ayat ujung tu ayat soalan. Maka sunat kita jawab luar semayang ataupun dalam semayang, bala qadirun.
Bala qadirun ala an yuhyiyal mauta. Ataupun jawab bala saja pun tak apa. Bala qadirun ala an yuhyiyal mauta. Dalam semayang maupun luar semayang. So nak jawab. Macam alaihissallah bi ahkamil hakimin, dia jawab bala wa ana ala dhalika minasy syahidin. Tak batal solat, bahkan itu yang terbaik. Yatlunahu haqqa tilawatih. Itulah orang yang Allah puji, dia baca Quran dengan sebenar-benar tilawah. Dia tahu ayat apa patut jawab, dia jawab. Baik, kemudian ta'alluq utama ijad i'dam lah. Kemudian ulama pecahkan lagi, ada lagi nama ta'alluq tanjizi. Ya. Dia pasal sifat tu ada dekat zat Allah. Sifat tu berada di zat Allah. Kemudian kalau terjemah ber tu dia lebih kepada perbuatan. Yang tu dia masuk kepada kesan daripada sifat tu, ijad i'dam tu. Berkuasa kan, buat nu, meniadakan ni, cipta nu, memberi rezeki kan. Yang tu bila perbuatan Allah, bukan sifat, tu dia punya samarah lah. Buah daripada sifat tu, daripada sifat qudrah tu, Allah irzaq, Allah cipta. Cipta siapa dulu? Dia ada dulu kemudian lah. Kalau sifat tak ada dulu kemudian. Janganlah ni bahasa Melayu lah, tak tahu, kena tanya pakar bahasa lah kan. Tujuan dia letak per tu untuk bagi kena dengan sifat. Kalau kata berkuasa tu dia lebih kepada fungsi sifat tu. Contoh fungsi dia ialah ijad, mengadakan. Al-khalqu, mencipta. Jadi cipta dia ada, kalau manusia Adam dulu. Kalau jin, iblis dulu, ada dulu kemudian lah. Allah plan, iradah, Allah nak tentukan. Jadi bukan ciptaan Allah semua serentak kan, berperingkat-peringkat. Fi sittati ayyam tu 6 hari tu buat langit bumi pun nak buat ni dulu. Kerja buat Tuhan tu ada dulu kemudian. Tapi sifat qudrah tu tak ada. Sifat qudrah tu azaliyah, ataupun kita sebut qadimah. Sebut azali boleh pakailah, kalau qadim pun boleh juga sebab dia wujudi. Azali umum kan. Sifatun wujudiyatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Yang nampak lebih jelas lagi macam kalam. Kalam kalau kita terjemah berkata-kata, dia kan kekal. Bila kekal jenuh, Allah cakap sampai dah kiamat, tak ada siapa pun cakap berkata-kata. Popek. Dia non-stop lah. Tak ada permulaan dan tak ada pengakhiran. Cakap sedia. Kalau kata, kalau nisbah kita peti suara, kita sengak pun tak bisu. Cakap pun tak bisu. Cakap itu sebagai bukti kata kita tak bisu. Kita cakap, apa bang, sihat ke? Dia tak bisu. Kalau diam pun tak bisu, senyap. Yang penting ada peti suara. Jadi Allah ada kalam, kata, ikut dia nak cakap, tak mau cakap pun. Diam lawan dia. Lawan diam apa? Cakap kan? Bukan lawan bisu. Ya, kalau bisu lawan dia cakap. Diam ni bukan lawan bisu kan, diam. Orang diam tak mesti bisu. Takkan diam tu bisu. Ada penyengak kan, orang tu sengak, bisu ada. Jadi kalam Allah tu ada sedia baqa, kekal, tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. Betul ya? Nanti dah kiamat apa semua, Allah tak cakap dengan siapa pun tak apa. Tak khitab pada siapa pun tak apa. Jadi yang penting kalam dia tu mustamirrah, ada, sedia, ada dekat Allah. Kalau tidak, sampai tak ada apa benda bercakap tu, jenuh gitu. Bukanlah letih, Allah tak letih lah. Dia cakap dengan siapa?
Jadi macam itulah, bukan ada berkata tak ada permulaan dan tak ada kesudahan. Cakap sampai tak ada berhenti langsung. Dia jadi macam negatif lah pula. Orang kalau bercakap tak berhenti ni teruk. Pok pek orang beletiak lah. Itu kalau kita terjemah berkata-kata. Kalau terjemah perkata, ikut Allah nak bercakap pun sesuai dengan kehendak dia. Dia tak mau cakap pun tak apa, dia tak akan jadi bisu. Perkata dia tiada huruf, tiada suara. Dengan perkata tu dia boleh berkata-kata tanpa mengeluarkan huruf dan suara sebab tak sama dengan makhluk. Macam tu dah. Kalau kita panggil deria lihat. Kemampuan untuk melihat. Ada sifat tu. Kita tak tengok pun tak buta, tengok pun tak buta. Cuma bezanya kita tidur, kita tengok dengan biji mata. Allah tak tengok dengan biji mata. Dan perlihat Allah tu ada sedia lah dekat Allah. Baik. Maka ia bersangkutan, maka jadilah benda itu tiada dengan sebab kudrahnya. Sekarang ta'aluk tanjizi. Inilah ta'aluk tanjizi. Yakni ia bersangkutan dengan melakukan kerja serta merta. Ta'aluk tanjizi, dia tanjiz ni dia lawan dia ta'liq. Ta'liq ni dia gantung. Macam orang cerai lah, ada tanjiz. Aku ceraikan kamu. Serta merta tu jatuh talak. Ada ta'liq, kata lawan tanjiz ialah ta'liq. Ta'liq ni jika kau keluar rumah jatuh talak. Tak itu lagi ya. Ini ta'luq tanjizi ni hukum dia hadithun. Ta'luq at-tanjizi hadithun. Baharu. Sifat al-qudrah juga ada satu lagi ta'alluq, nama ta'alluq suluhi qadim, iaitu kelayakan qudrah sejak azali lagi untuk mengadakan dan meniadakan. Tapi Allah tak cipta lagi lah waktu azali tu. Lepas tu Allah cipta manusia mengikut kehendak Allah berperingkat-peringkat. Dia ni dulu, dia ni tahun 80-an, dia ni tahun 90-an, dia ni tahun 2000. Sebab tu umur kita tak sama. Jadi Allah buat tu tanjizi tu hadis baharu mengikut ketentuan iradah Allah tentukan. Tapi boleh tak kalau Allah nak buat sejak azali, nak buat kita semua? Boleh. Itu panggil suluhi. Kalau orang Arab dia panggil bil quwwah dengan bil fi'l. Kalau bil fi'l tu dia buat sungguh tu bila? Dia buat sungguh. Dia cipta dia ni, haji ni tahun 60-an, tu dah tua. Kita ni tahun 80-an, dia ni lahir tahun 90-an. Itu mampu cipta dengan cipta. Cipta tu barulah. Kemampuan Allah untuk cipta tu qadim. Sejak azali lagi dia mampu dah kalau nak cipta tu. Sebab dia tak cipta lagi lah. Macam orang beli apa? Beli periuk lah. Dia beli lama duk simpan. Boleh lah. Boleh nak masak nasi. Tak masak lagi lah. Baru hari ni try masak. Lambat lah. Beli waktu mula kahwin dulu duk simpan. Kemampuan periuk tu untuk masak nasi tu lama dah. Tapi dah tak masak lagi. Hari ni baru masak. Hari ni dipanggil tanjiznya. Hari ni al-yawm. Hari ni baru masak. Tapi boleh masak lama dah, cuma tak masak. Jadi Allah sejak azali lagi dah boleh dah buat cipta bagi mati, bagi hidup orang ni boleh. Tapi lambatlah Allah cipta tu. Kalau Allah cipta waktu azali, tak jadi baharu lah pula kita. Azali Allah je ada, makhluk belum ada. Sifat al-qudrah juga ada ta'aluk suluhi qadim, iaitu kelayakan. Itu terjemah suluhi itu salahiyatuha. Kelayakan qudrahnya sejak azali lagi untuk mengadakan dan meniadakan.
seperti kelayakannya sejak azali lagi untuk dia menciptakan si Zaid dengan kudrahnya dalam keadaan tinggi atau pendek. Ini dipilih atau ni pilihan iradah Allah, ikut ketentuan Allah, tentu dia tinggi ke pendek ke atau lebar. Allah nak cipta Nabi Muhammad sejak azali, boleh, suluhi qadim. Tapi taklah Allah Ta'ala cipta Nabi Muhammad ni dilahirkan ke alam nyata ni tahun gajah, 571 masih. Suluhi qadim boleh, sejak azali nak cerita boleh. Tapi buatnya tanjizi hadis, tahun gajah. Dan layak sejak azali lagi untuk dikurniakan ilmu kepadanya. Dan ta'aluk al-tanjizi dikhususkan dengan perbuatan Allah. Kalau tadi perkuasa, yang ni kita panggil berkuasa, dikena kat perbuatan. Perbuatan Allah. Allah tak baharu, sifat dia tak baharu, perbuatan dia tu baharu. Macam tu. Yang berlaku ke atas si Zaid sekarang ini. Maka bagi sifat Al-Qudrah itu ada dua ta'aluk. Dia ulang balik. Pertama, ta'aluk suluhi qadim. Ta'rifnya telah dijelaskan sebelum ini. Salahiyatuha fil azal lil ijad. Itu ta'rif dia. Kedua, ta'aluk tanjidhi hadis. Iaitu kerjanya mengadakan. Jadi kita ada sifat perkuasa. Tugas perkuasa tu mengadakan. Mengada tu baru. Mengadakan benda yang tiada dan meniadakan benda yang ada. Ta'aluk sifat qudrah dengan mengadakan dan meniadakan, inilah yang aku maksudkan sebagai ta'aluk haqiqi, yang hakiki. Dua ni lah, ijad, i'dam. Lepas tu suluhi qadim, tanjizi, hadith. Ini ta'aluk hakiki. Sekali ada lagi ta'aluk lain. Sifat qudrah ada 7 ta'aluk. Sifat al-qudrah juga ada ta'aluk majazi, iaitu ia bersangkutan dengan benda yang sudah ada selepas adanya. Macam kita lah ni ada tak mati lagi. Tak ada Dan sebelum ditiadakan. Allah daripada kita tak ada, Allah ijad, Allah bagi kita ada. Lah ni Allah biar kita ada, Allah bekerja ni. Kita duk ada ni lagi tak mati ni pun ada kerja buat Allah. Ni. Dan orang mati pun ada kerja buat Allah juga. Allah bagi mati, kan Allah tinggal gitu je. Allah masih mengurus orang hidup, mengurus orang mati. Ni pun nama ta'aluk juga ni. Ta'aluk majazi ni. Seperti bersangkutan dengan kita sekarang ini yang telah ada dan sebelum ditiadakan kita, dimatikan kita. Ia dinamakan ta'alluq qabdah. Allah mengurus orang yang hidup, terus hidup. Dan boleh Allah nak bagi dia hidup terus, tak mati-mati. Boleh. Begitu juga Allah mematikan, yang tu ta'alluq hakiki lah. I'dam. Lepas mati Allah urus dia. Mati, tak hidup lah. Pun boleh. Orang lain semua ba'ath, yaumul ba'si, semua pakat bangkit di padang mahsyar, Allah biar dia ni mati terus. Boleh. Akidah kita, cara fikir akal kita boleh. Hak mati terus mati, hak hidup terus hidup boleh. Tapi Allah janjilah semua akan dibangkitkan. Ini dipanggil ta'aluk qabdah. Selepas Allah mengadakan, Allah mengurus kita ada sebelum kita mati. Begitu juga selepas Allah mematikan, Allah mengurus kematian kita, menjaga kita. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kaulah yang mengatur urusan hidupku di dunia dan akhirat. Kan? Hidup pun Allah atur, mati pun Allah atur, akhirat pun Allah atur. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Itu antara zikir dalam Quran lah. Matikan aku sebagai orang Islam dan golongkan aku bersama orang-orang soleh. Dengan makna sesungguhnya